Perbaiki bacaan surah An-Nas ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, kita tengok sama-sama kalimah yang pertama. Qul, qaf baris depan bertemu dengan huruf lam sukun. Dekat huruf lam sukun kita jelaskan sebutan huruf lam, jangan sampai ada lantunan. Contoh, qul, itu kita tak nak. Yang sepatutnya qul, ya. Qul a'udzu. Dekat sini ada huruf hamzah dan huruf ain. Sebut huruf hamzah dulu baru huruf ain. Yang mana makhraj huruf hamzah di bahagian rongga kerongkong bahagian bawah sekali, dan makhraj huruf ain di bahagian rongga kerongkong bahagian tengah. A'u. Boleh? Sekali lagi saya ulang. Qul a'udzu. Zal baris depan. Okey, jom kita semak sama-sama makhraj huruf zal yang mana keluarnya di bahagian hujung lidah. Kita keluarkan sikit hujung lidah kita, sentuh pada gigi gunting, hujung gigi gunting belah atas. Zu. Ya. A'udzu. Boleh. Kemudian bi rabbin nas. Dekat sini ada huruf nun yang bertanda sabdu, wajibul gunnah. Wajib kita baca dengan bacaan dengung 2 harakat kat sini. Ya, hati-hati jangan sampai bi rabbin nas. Tak didengungkan bacaan. Sepatutnya perlu dengung. Kemudian hujung sekali kita nak berhenti bacaan, kena berhenti dengan bacaan panjang. Berapa harakat panjangnya? Dengan kadar sekurang-kurangnya 2, 4 ataupun 6 harakat. Hukum tajwidnya dekat situ, bacaan mad arid lisukun. Contoh bacaannya bi rabbin nas. Berhenti dengan bacaan panjang. Yang salahnya bi rabbin nas. Berhenti pendek. Itu salah. Yang betulnya berhenti dengan bacaan panjang. Jom kita sama-sama bacakan keseluruhan ayat yang pertama. Sedia. Qul a'udzu birabbin nas. Dapat sesuatu? Jom kongsikan kepada seseorang.